Okay guys, untuk korang yang tertanya-tanya kenapa kedai motor dah tak bagi copyright tax kan? Okay, sebenarnya kita dah tak bagi copyright tax dekat semua customer yang dah keluar motor. Macam mana korang nak dapatkan copyright tax tu? Korang kena download apps MyGPJ, korang kena register apps MyGPJ, korang kena masuk detail lah macam IC whatsoever kat sana lah. Okay, lepas tu korang boleh print daripada sana. Untuk pada orang yang tak pandai, yang tak ada apps, phone dia orang reti dan sebagainya, korang kena pergi JPJ. Okay, kat JPJ sana nanti diorang akan ajar lah macam mana nak buat, ataupun korang boleh minta saja dengan JPJ untuk print physical punya copyright tag tu lah. Kalau tak ada lesen, korang kena pergi JPJ, korang kena pergi minta dekat diorang nombor siri, nanti dia akan bagi nombor siri, and then korang kena install dekat handphone korang. So itu saja. Kalau mana-mana antara korang yang nak cari motor baru, motor second, motor nak jual balik motor, nak trade in motor, senang saja korang just WhatsApp kita dekat nombor telefon di bawah atau layari www.jualbelimotor.my.